Kalau saya meletir panjang pun, I liur busuk juga. Seriously, kita punya customer memang tak ramai Indian. Okay. So bila ada Indian, kita rasa sangat appreciate. And boleh tak bagi feedback sikit apa pendapat abang tentang makanan kami? Boleh, tak ada masalah. Saya India kan. Tapi dengan jujur kan, dengan ikhlas, hari ni ada jadi mak saya, besok Mother's Day. Dengan jujur saya cakap, saya bawa sini. Dulu mula-mula family saya was-was. Tapi saya tak was. Sebab apa? Saya ikut Opa Zuzu. Cuma nak tahu apa yang best kan. Tapi kalau orang cakap kosong, fikir kosong, tolonglah. Letak kaki dulu, rasa dulu. Sebelum cakap kosong, sebelum rasa kosong, letak kaki, rasa dulu. Lepas tu fikir nak cakap ke tak nak. Kalau saya meletir panjang pun, I liur busuk juga. Tapi yang bestnya, dia punya signature memang top. Memang top. And then lagi satu Hi guys, எல்லா தமிழ் எங்களுக்கெல்லாம் வணக்கம். So மேரூல இருக்கீங்க. So சும்மா எதுவும் பேசாம just come to Opa Zuzu, try your first time. You do ever regret for that. கண்டிப்பா மறக்க மாட்டீங்க. கண்டிப்பா வாங்க. Itulah, I pun harap ramai lagi lah Malay, Chinese, Indian punya yang datang sebab kita satu Malaysia kan. So I harap kita berbilang bangsa lah yang akan datang ke kedai kami lah. So bila ada Indian, Chinese yang datang, kami sangat-sangat appreciate lah, sangat-sangat sambut. Akan menyambut dengan hati terbuka lah. So harap lebih ramai lah. Kita berdoa semoga rezeki you bertambah berkat. Thank you. Semoga itulah Uncle pun sentiasa sihat juga lah Uncle Okay. Thank you bang. Alright, thank you. Good luck. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Kalau meeting kita book table. Boleh, mantap. WhatsApp je dulu. WhatsApp awal-awal ya kak? Alright, thank you.